Jangan belagak. Bila kita dah pandai bercakap, banyak duit, lupa diri. Tengok semalam, kita duk kalut cari di Lailatul Qadar. Berapa ramai bangsa kita, orang Melayu kita, duk dengar artis duk menyanyi dalam pasaraya. Berimpung ramai-ramai duk berjoget. Kita habaq benda lagu tu tak ada manfaat. Dia kata kita ni pegang kunci syurga. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وانصرنا وانصر إخواننا المظلومين في بلاد الشام سوريا وفلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم بارك لنا فيما بقي من أيام رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلوبنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران واجعلنا من عتقاء شهر رمضان والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan semua penuntut-penuntut ilmu, tetamu-tetamu Allah yang selalu hadir dalam majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita satu hari nanti dapat hadir satu majlis yang besar bersama dengan Nabi SAW dalam syurga insya-Allah. Alhamdulillah, pada petang ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mengantuk dan lapar. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang dipanggil Tazkirah Zuhur. Tazkirah ni biasa 20 minit sajalah. Kalau kuliah 1 jam. Mau'izah 5 minit. Dia bukan saja-saja letak makna tu. Kalau mau'izah, peringatan tu 5 minit, 10 minit. Tazkirah ni 20, 25 minit. Kalau kuliah tu berkitab, yang tu boleh lama sampai sejam, ataupun sampai anak murid tutup buku baru ustaz bangkit. Jadi hari ini kita nak sambung pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mulk ayat 23 dan takat mana kita dan. Pertamanya kita kena faham orang yang terikat dengan Quran ni atau yang terkait dengan Quran, Allah muliakan dia. Siapa pun dalam dunia ni yang terikat dengan Quran, yang ada hubung kait dengan Quran, dia jadi mulia. Allah Ta'ala angkat darjat Ramadan itu kerana Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia, dipilih oleh Allah menjadikan tarikh ataupun titik permulaan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah angkat darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan Al-Quran, mukjizat yang besar yang kita boleh dengar, kita boleh baca, kita boleh pegang, boleh tengok huruf-huruf dia sampai hari ini. Mukjizat yang hidup sepanjang zaman. Al-Quran itu tidak tenggelam zaman. Undang-undang yang ada dalam Quran, peraturan yang ada dalam Quran menjangkaui masa depan kita. Bukan hanya cerita pada zaman Nabi, tapi cerita zaman sebelum Nabi, cerita zaman Nabi, cerita zaman selepas Nabi, cerita zaman semasa hidup, selepas daripada kehidupan, hidup semula di hari akhirat, kehidupan dalam syurga, semua Allah Ta'ala cerita. Kalau orang kata kolot ikut Quran ni, dia yang kolot. Kalau dia kata bodoh ikut Quran ni, dia yang bodoh. Kalau orang kata tak maju ikut Quran, dia yang tak maju.
Kerana Al-Quran itu mengangkat darjat Nabi kita Muhammad SAW. Allah pilih Nabi kita yang terima Quran. Kemudian Nabi pula apa? Di kalangan umat Nabi ni, orang yang paling baik di kalangan umat Nabi siapa? Orang paling kaya. Orang banyak bini. Orang banyak duit. Siapa? Orang pakai cermin mata. Tak juga. Betul? Orang hak duduk saja, main duduk pondok tak buat apa. Tu orang kaya. Duduk saja. Tinggal rumah lama. Orang yang paling baik di kalangan kita, Nabi kata khairukum man ta'allamal Qur'ana. Sebaik-baik kamu orang yang mengaji Quran. Nampak? Quran tadi diangkat darjat kita. Kaya dah, Nabi tak kata sebaik-baik kamu orang kaya. Orang yang banyak rumah, banyak kereta, banyak duit, banyak pengaruh. Takut. Orang kaya ni kita takut. Kalau jadi kaya kita takut. Kalau jadi mewah kita takut. Sebab ada kisah dah. Qarun. Apa jadi kat dia? Qarun. Bila dia kaya, dia lupa diri. Ramai. Masa miskin cakap lain. Masa susah cakap lain. Bila senang cakap lain. Masa kaya cakap lain. Masa kalah cakap lain. Menang cakap lain. Haram. Contoh-contoh. Posa. Manusia ni berubah dengan harta. Harta dia berubah. Kerana Allah Ta'ala sebut, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesekali manusia itu tidak akan melampaui batas. Saya balik daripada Syria. Tengok macam mana kejahatan Bashar yang saya duduk pergi Syria ni 20 tahun dah, duduk ulang alik pergi. Tapi hak terbaru ni, pergi baru ni lah. Belum puasa ni, bulan Syakban. Ujung-ujung Syakban. Sampai Malaysia tu malam tu tarawih. Bila dah jatuh Bashar ni, baru terbuka secara jelas kejahatannya. Dia boleh bunuh siapa saja yang dia nak, sebab dia nak jual organ yang ada dalam badan manusia tu. Dia jadikan organ-organ badan manusia ni salah satu pendapatan dia dan keluarga dia. Tu Bashar Assad. Ada satu penjara tu nama dia Sadnaya. Penjara ni banyak dalam Syria ni, penjara banyak. Dia ada forok khatib, ada forok ni, ada cawangan ni. Tapi yang paling besar nama dia Sadnaya. Dia ada bawah tanah. Banyak penjara semua bawah tanah. Bawah rambat. Kita duduk lalu kat kedai kan, bawah bangunan kedai, bawah jalan raya. Kita bukan tahu tu penjara. Dia boleh bunuh orang, dia jual organ orang. Penjara Sadnaya tu ditangkap tengok dalam catatan tu 1 juta orang yang dipenjarakan, yang hidup pada tarikh 8 hari bulan Disember baru-baru ni. Tarikh kejatuhan dia tu bila depa korek lubang, depa cari, depa pecahkan pintu bawah tanah tu, hanya jumpa yang hidup 3,500 daripada 1 juta. Yang lain tu jumpa rambut saja, jumpa tulang, ya, ada yang tak jumpa tulang, jumpa mesin hak besar tu, hak bubuh kereta bah pun boleh hancur. Dia buh orang hidup tu. Dia ada alat nama dia makbas. Panjang macam keranda, macam meja ni. Dia ada 2 lapis. Letak orang, tekan butang, dia turun, dia penyek. Pakai hidrolik tu, dia penyek. Bila angkat balik, jadi sekeping kertas. Orang ni kenapa dia melampau? Kenapa dia tari? Orang yang rasa dia lagi besar daripada Tuhan. Dia tak pernah fikir yang Allah boleh jatuhkan dia. Dia tak pernah fikir yang Allah boleh kalih dia macam tu. Sebab ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa dia kaya. Bahaya jadi orang kaya ni, takut. Tu pun jangan duk minta lagi doa lepas main terawih, bi rahmatika ya. Takkan mati pun nak kaya maklum. Cukup-cukuplah hidup tu kaya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dia berhenti tang mati kaya tu.
Allah angkat darjat umat Nabi ni dengan Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang mengaji Quran kemudian ajar Quran pada orang lain. Nabi kata, inna lillahi ahlina minan nas. Allah ni tak ada ahli keluarga. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak dilahirkan, tidak melahirkan. Tidak ada yang sekufu, yang setanding dengan Allah. Allah tidak ada sekutu. La syarika lahu. Allah tidak ada syarik. Syarik itu apa? Rakan kongsi yang sama kuat macam mana? Tak ada. La syarika lahu. Allah tidak ada rakan sekutu yang menguruskan kerajaan dia. Tak. Kau dah hari ni dia demam, bagi kat kau ni. Tuhan nombor 2 demam, bagi Tuhan nombor 1. Tak. Kalau Tuhan ada, Allah ada 2, hancur dunia ni. Bangun pagi, Tuhan ni nak sungai naik kau ni. Besok Tuhan ni nak sungai naik kau ni. Besok Tuhan ni nak malam, hak ni nak siang. Tak, mustahil ada 2 Tuhan dalam alam ni. Satu ya, Allah. Satu ya. Kita cakap lain, bini cakap lain. Anak minta kat kita, kita bagi. Minta kat mak, mak tak bagi. Minta kat mak, mak bagi. Ayah tak bagi. Kita tak bagi, Tok Wan bagi pula. Kita tak bagi minum mana-mana, Tok Wan bagi pula. Kita tak bagi ini, Tok bagi pula. Tok bagi RM2, Tok Wan suruh RM10. Duk pesan jangan beli meracun, dia beli juga. Siapa bagi? Tok Wan yang pergi beli. Sebab ramai yang duk jaga cucu kita tu. Tak? Dunia ni Allah yang jaga. Maka dengan Quran Allah angkat darjat. Inna lillahi ahlina minan nas. Nabi kata sesungguhnya Allah itu ada ahli keluarga di kalangan manusia. Allah mengiktiraf manusia-manusia itu sebahagiannya ahli keluarganya. Siapa? Hum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahli Al-Quran. Ahlullah wa khassatuh. Orang yang hafal Quran itu mereka adalah ahli kepada Allah dan orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qurannya duduk hafal Quran, hafal Quran aman. Kan payah pun. Tak payah, kita yang tak mau buat. Kalau kita hak mai bomok-bomok 60 dah, mustahil tak nak hafal Quran? Tak. Semut tu halus ya. Dia boleh galah belakang dia. Nasi yang lagi besar daripada dia, rabat pokok hantar kat anak dia. Semut boleh angkat nasi yang lagi besar daripada badan dia, naik atas pokok bagi makan dekat anak dia. Kalau semut boleh angkat benda berat besar daripada dia, takkan kita yang ada akal tak boleh hafal Quran? Sehari ambil setengah ayat. Setengah ayat. Qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Ingat? TikTok pandai main pula tua-tua. Suruh baca Quran, makcik tak nampak. Ambil TikTok, beg kuning tekan sampai. Assalamualaikum. Ada tak nama semah kat sini? Ada? COD. Pandai. Ajak baca Quran, makcik mata tak nampak. Gigi pun lengak-lengak. Tak nampak apa, tengok tak nampak apa. Tak tengok, tak nampak. Tekan butang COD sampai dahsyat. Tak payah beg tangan ni, beg kuning ni lagi mahal. Semua galamat nenek dah dalam tu. Allah muliakan kota Mekah juga sebab turunnya Quran. Lailatul Qadar yang jadi malam yang hebat tu Allah Ta'ala sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Ramadan itu, apa yang kamu tahu? Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Digandakan pahala-pahalanya. Ya Rabb, ada malaikat. Ribuan malaikat turun malam tu. Turun malam tu kita ada buat ibadat. Kalau ribuan malaikat turun, kita duduk nganga, duduk lena, tengok gamak Korea. Jam. Maka sebab itu Quran ni Allah angkat darjat. Dan surah Al-Mulk ini salah satu surah yang akan jadi penyelamat kita di hari akhirat kelak. Karena dalam Quran disebut oleh Nabi SAW, dalam Quran ada satu surah, suratun salasuna ayat, satu surah 30 ayat.
syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Dia akan minta tolong pada Allah, beri syafaat kepada orang yang amal surah Kahfi ni sampai Allah maafkan orang tu. Kira-kira lebih kurang macam ni lah bahasa mudah. Surah Kahfi ni kira antara tujuan besar dia Tuhan turun kat kita ni memang nak selamatkan kita. Suruh kita baca tu sebab dia akan tolong kita. Surah Al-Mulk. Kita dah sampai pada ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada. Siapa buat kita? Allah. Ayat ni nak cerita siapa yang ciptakan kita. Okey. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang hidupkan kita? Siapa yang bagi nyawa kat kita? Roh tanpa jasad tak boleh buat ibadat. Ibadat tanpa roh tak boleh buat ibadat. Roh tanpa jasad tak boleh buat ibadat. Jasad tanpa roh tak boleh buat ibadat. Sebab itu orang yang mati tak boleh buat apa dah. Orang hidup je. Selagi roh ada dalam badan kita, Allah tumpangkan dalam badan kita ni, badan ni pun milik Allah. Allah tarik roh pisah dari badan, apa tak boleh buat? Duit 5,000 dalam poket, nak angkat aku ni boh pun tak boleh. Ni. Nak boh tak boleh. Tak boleh. Tak boleh berak. Anak-anak bila tengok-tengok, ui 5,000 dalam poket apa? Nak paro'id ke nak sedekah? Paro'id nak raya nak raya ni, no? Dah lah rumah dapat notis kena keluar pula. Kat raya ni. Nak pergi duduk tak mana? 5,000 ni lah nak pergi cari rumah sewa baru pun. Orang ni lah nak bayar rotek pun. Nampak? Kita masa hidup simpan duit. Simpan. Jadi pusaka. Anak-anak tak derma kat kita pun. Baik derma siap-siap. Tu nak buat apa tu? Bangunan apa tu tepi tu? Pejabat pengurusan sekolah. Kalau pakat buka gelang seorang satu bagi kat ustaz buat bangunan tu, saya rasa kaya kita di akhirat. Tu pakai gelang Korea. Dia orang minta derma abang gelang Korea lah, tak ada lah apalah macam-macam. Pagi raya keluar berjorai-jorai. Pandai lah. Tak ada gelang bagi rantai, tak ada rantai bagi subang. Derma, ambil peluang Ramadan ni. Nak bagi apa lagi? Nak bagi duit tak ada dah. Bagi ketui emas tu. Cuba fikir, kalau tak bagi ketui emas tu, hilang tak kedok di muka? Hilang tak? Dok. Kalau bagi hilang tak kedok? Dok juga, baik bagi. Sebab tak bagi pun tak hilang, bagi pun tak hilang. Kalau tak bagi, mati tak? Mati. Kalau bagi, mati tak? Mati. Baik bagi. Siapa nak balik gelang dia tu, derma siap-siap atas dunia ni, Tuhan bagi balik di hari akhirat. Siapa yang tak derma atas dunia ni, duit tu jadi hak anak-anak. Nabi kata, hak pusaka. Fikir tengok pagi raya anak-anak main. Teriak sat bedak-bedak. Kaya mak aku. Betul aku cari gelang dia di rumah tak ada. Orang sorok kat pondoknya. Dia main duduk di pondok ni, dia sorok bawah-bawah tu. Dia buka lantai kayu tu, dia buat lubang rahsia ke apa tak tahulah. Dia selit kat mana tak tahu. Belakang mesin basuh ke, dia tebuk buat lubang ke tak tahulah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada. Kita dulu ni tak ada. Dulu kita mati. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Asal kita mati. Ke asal hidup? Hidup ke mati? Mati. Lepas tu Allah hidupkan kita. Betul? Mati, Tuhan hidupkan kita, masuk dalam rahim mak kita, hidup. Dan sekarang kita hidup tak? Hidup. Kita duduk alam nombor 2 Dulu mati, Tuhan bagi hidup. Lepas ni mati. Lepas tu hidup balik. Ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk,
alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menjadikan kematian kehidupan. Allah tak sebut kehidupan kematian. Kita ada baca tu lah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan kematian kehidupan. Mana lepas mati hidup balik. Ayat kedua surah Al-Mulk. Untuk apa? Liyabluwakum. Allah nak tengok siapa di kalangan kamu ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Kata ulama, ai akhlasakum, orang yang paling ikhlas buat ibadat. Ibadat yang paling ikhlas yang kita buat dalam hidup kita, apa dia? Tidur. Tengah kuliah boleh tidur lagi. Tengah semayang boleh tidur lagi. Main tarawih tu. Nak Lailatul Qadarnya sampai. Qiyam sampai tak tahu pergi mana. Ha? Saya keluar rumah pukul 6 pagi tadi. Ha? Pergi program di Penang. Lepas tu balik tadi. Dalam perjalanan mai berhenti saat tidur dalam kereta. Tidur dalam 30 minit macam tu ya. Kunci jam bola poket. Tutup aircon. Buka tingkap sikit. Biar peluh baru dia lena tak lama. Saya mimpi saya sampai sini pukul 4 petang. Orang dah habis lah. Tak ada kuliah. Merepek betul ya. Tu yang pederah main awal ya. Ha. Nah. Antara amalan yang ikhlas kita buat lena. Ada orang lena memang. Hang lena. Dak aku buat-buat ya. Ada. Tiap. Kalau dalam derma paling ikhlas berapa dik? RM1. Kalau bos 10 pun banyak. Ha? Tengok kawan hak sebelah pula, dia bos 50, 50. Orang hak bos 50 tu belum tentu dia bos hari-hari tau. Saya silap dia bos untuk 49 hari. Dia ada buku daftar dia tanda 40. Ni berapa hari bulan lah, dia bos 50. Lepas 49 hari baru dia bos pula. Ha? Contoh bos siap-siap. Saya pernah tengok satu surau tu, orang berbuah duit, ambil balik duit baki. Saya tengok tak? Orang tua-tua duit tak ada. Orang tak ada, dia pun motong. Lepas tu dah tua. Pokok pun tak ada dah. Anak-anak pun duk jual-jual. Anak-anak pun kadang bukan bagi duit kan. Kadang bagi lambat. Lupa kat mak pak dah. Menikah anak-anak beranak pun semua. Lupa habis dah. Ralik dengan kerja dia. Lupa kata nak beli kat ayah sebulan 500. Lupa dah. Kadang rasa ayah tu terbeban pula. Ayah pula tak minta. Kira tak apa kot. Senyap. Tak kata apa. Tukar duduk lah kat depan masjid tu dengan gigi tak. Duk teriak seorang-seorang. Anak pun kata apa. Nah. Betul tak? Kata betul. Betul tu. Allah. Bila anak lupa bagi duit kan, tak ada duit kan. Lepas tu bubuh RM10. Dia robek balik RM9, RM5. Kira. Tak ada dia pergi tutup benda hari. Tadi saya bubuh 10 hari. Saya nak balik RM9.5. Saya tak ada duit lah. Dari pun bagi. Macam dia takat tu dia ada. Okey apa? Dia ada RM10 lah. Bagi kat RM5. Kita ada RM100 bagi RM5 tak? Betul ke tak? Betul ya? Nah. Antara benda yang kita buat tak boleh riak. Ibadat tak boleh riak. Tak boleh tunjuk kat orang. Betul apa? Puasa. Lapak kali tunjuk kat orang. Siapa lapak kat tangan? Bok main lapak dia tak atas meja ni nak tengok. Lapak ni satu ibadat yang tak boleh dilihat dengan mata. Hanya Allah yang mengetahui. Kalau semayang boleh ni kan. Tambah-tambah dengar pula dia kata, dengar Ustaz Jafri tu anak dara dia dah habis mengaji. Anak pun nak habis mengaji dah. Anak nak cubalah jadi imam buat ni kan. Dia ada seorang tu mai duk khidmat kat sini menikah dengan anak Ustaz Jafri. Siapa dia tak tahu lah, lama tak jumpa dia. Itu lah. So jadi imam tu baca pederah tu. Sampai semayang Zuhur baca derah. Kacau lah. Cerita lama lah, cerita lama. Betul ke tak cerita tu tak tahulah nah.
Jangan tanya lah. Saya pun tak ingat dah nama dia siapa. Tapi ada seorang. Ada seorang. Pandai dia, ambil duk khidmat ustaz, Abi. Dahsyat mainan dia. Allah Ta'ala kata, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah lah yang menciptakan kamu, yang mengadakan kamu daripada tiada kepada ada, dan mengadakan bagi kamu pendengaran. Allah mula dengan pendengaran dulu. Dan penglihatan serta hati untuk bersyukur, tetapi amatlah sedikit hamba-hamba Allah ini yang bersyukur. Allah buat kita ada telinga. Allah buat kita ada apa? Ada mata, ada telinga. Panca indera ni, Allah sebut dua ni, telinga dengan mata. Dua benda ni penting. Allah buat orang bisu, dia tak dengar, tapi dia boleh tengok. Betul tak? Orang bisu auto tak dengar. Ada orang boleh cakap, dia pekak. Ada. Dia pekak bukan bisu. Dia boleh nampak. Ada orang lahir tak nampak, mata dengar, telinga dengar. Ada guru di Syria, Syekh Hassan Hindi. Dia umur 9 tahun. Duk main bahan letupan ke mana tu, meletup. Buta mata dia dua-dua, umur 9 tahun. Sekarang ni jadi ulama hebat di bumi Syam. Lama dah jadi ulama pun. Ni pun dah tua dah. Dia uruskan beberapa sekolah, jadi mudir. Yang terbaru dia hidupkan balik sekolah yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Qudamah, seorang ulama yang hebat dalam mazhab Imam Hanbali, yang pernah mendirikan sekolah itu 800 tahun yang lalu. Dihidupkan semula di Bandar Damsyik. Dia dah buka dah sekolah tu. Lepas tu ada tali barut, Bashar Asad ni rampas sekolah tu. Mereka baru rampas daripada dia dalam setahun lebih, jatuh. Bashar jatuh. Dah dia buka balik. Nanti kalau kita pergi Syria, kita pergi tengok sekolah tu. InsyaAllah. Lah ni tiket tengah mahal lagi. Kita slow Ustaz. Nanti ada beberapa syarikat yang buka flight dia masuk ke Syria. InsyaAllah kita pergi. Berani tak? Berani ke tak? Takut apa duduk di pondok ni mati orang dah. Tak kena pergi sana. Duduk tani pun mati dah. Bukit Aping ni pun kubur dia luas dah. Kan? Tiada rezeki kita pergi berjalan. Kita pergi ziarah kampung tempat Imam Mahdi nak berjuang lawan Israel nanti. Kita pergi tengok tempat Nabi Isa nak turun. Kita pergi tengok kubur Sayyidina Bilal, kubur Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita pergi bumi yang ada jasad di bawahnya itu puluhan ribu sahabat Nabi. Bumi Nabi-Nabi, tempat Nabi Imam Niaga, tempat Imam Nawawi, tempat Imam Ibn Kathir, tempat Imam Ibn Taymiyah. Banyak ulama-ulama yang mai di bumi Syam tu, ada di bumi Syam. Kalangan para sahabat tabi'in sangat ramai. Karena Syam ni disebut kisah dia dalam Quran, dalam surah Al-Isra, alladzi barakna haulah, yang kami berkati negeri sekelilingnya, negeri Syam tu. InsyaAllah kita pergi satu hari nanti. Niat dulu, nanti sampai lah kan. Tak tahulah Ustaz maklum ni jalan ya kencin, jalan ya kencin. Nak buat macam mana? Sabar je lah. Nak buat macam mana? Dia tak boleh ni, dia cepat rasa nak kencin. Nak buat macam mana? Moga Allah beri kesembuhan. Baik. Bila mana Allah ciptakan kita, huwallazi ansha'akum, dia yang menciptakan kamu. Siapa cipta kita? Allah. Bila Allah cipta kita, kita dah faham Allah cipta kita. Baik. Allah cipta kita daripada apa? Batu permata? No. Daripada apa? Daripada murtabak? Tak. Murtabak kalau kita lempak ayam makan tu. Oh, sedap. Allah ciptakan kita daripada ayak mani bapa kita bertembung dengan telur mak kita. Mak ada telur. Betul. Minas sulbi wat taraib. Berhimpun
dalam rahim ibu, benih daripada ayah dan juga telur daripada ibu, akhirnya berlakulah persenyawaan. Ayak mani tu kalau dilempak atas jalan, tabuk dekat ayam, ayam betul. Ayam buat, apa tu? Kalau baling gulai dia main lagi. Kalau hang baling nasi basi main lagi. Kalau hang tuang ayak mani kat ayam, ayam kata, korang ni. Dia heran tu. Ayam tak patut, itik tak sodok. Itik tak sudu. Oh, mulut dia macam sudu. Sodok lah, kami orang kampung panggil sodok lah. Kira dia. Itik pun tak sodok je tu lah. Kerja duk sodok orang lah. Dia tengok ayak tu pun dia tak mau. Wa khalaqnakum min ma'in mahin. Kami buat kamu tu daripada air yang hina. Mana ada orang minum ayak tu? Ada orang tanya, kalau dah ayak tu bersih tak bersih? Kalau mazhab Syafi'i mengatakan tidak najis. Ada mazhab lain mengatakan najis, kena basuh. Sebab Nabi SAW pernah solat di baju jubah Nabi ada air mani. Kalau najis, najislah kita. Sebab kita dibuat pada najis. Bagi ulama kata, kerana ayak tu keluar daripada tempat yang begitu, maka dikira najis. Itu perbahasan panjang. Mazhab Syafi'i kata tidak najis. Baik. Tapi nak habaq kita ni mai daripada ayat yang hina. Keluar dari tempat kencing, duduk, masuk piduk tempat kencing, membesar dalam tempat rahim mak kita yang mulia tu, keluar balik daripada tempat kencing. Ada hak beranak keluar kok mulut macam ular bertelur tu, hak tu jadi ulama. Ada. Keluar macam apa? Dinosaur duk bertelur tu. Yang ni jadi Perdana Menteri. Yang ni jadi menteri, yang ni jadi exco. Ada tak? Semua beranak jalan yang sama. Hina tak kita? Keluar tu balut serban lagi. Bang, balut serban lagi. Anak tu imam ke anak siapa ke lahir, bogel. Depa angkat, depa tengok, depa jantan. Depa tengok nak tulis jantina. Letak atas tu, balut dia, la. Okey, tulis berat dia berapa. Mak nama apa? Baby ni laki ke perempuan? Okey, katil mak dia berapa? IC mak dia berapa? Boh di kaki baby, boh di tangan mak. Supaya tak tertukar anak. Betul tak? Sebab ramai hak lahir tu. Semua keluar gigi tak ada. Comel apa tu? Kalau Allah tak ada gigi, tak ada apa lah. Tuhan bagi 2 kali kat kita. Gigi naik 2 kali, cabut 2 kali. Betul tak? Mula tak ada, Tuhan bagi ada gigi susu. Patah gigi susu, naik gigi kekal. Patah gigi kekal, habislah. Tak ada lah. Kalau pakai gigi palsu pun, tara tu lah. Kalau azan derah-derah, duduk atas ni. Lekat ni. Tok bila azan-azan tu, dia pun dia tak ingat lah, pederah sangat. Ayat Al-Falah! Lekat sana ni. Elok dah habis azan semua, dia nak pergi makan nasi. Papak tak ancok. Jatuh hang menak lah. Jatuh hang menak lah. Ni, duduk lekat atas ni. Atas span ni. Tara tu je Tuhan bagi kat kita. Hebat tara mana pun Tuhan tarik nikmat sikit. Betul tak? Jangan belagak. Tuhan buat kita tu dari mana? Ingat balik. Kalau hang jadi orang besar, ada jawatan, ada kekuasaan, hang kontrol polis, kontrol tentera, hang ada siapa saja dalam hidup hang. Macam Netanyahu. Dia rasa dia hebat. Natang tu, dia rasa dia hebat. Dia boleh buat apa saja. Dia bunuh abang kita, kakak kita, mak kita, adik-beradik kita. Dia rasa dia hebat. Dia kena ingat, mak dia dulu pun beranak dia kot tu ya. Allah cipta dia daripada apa? Daripada ayat yang hina. Manusia kena rendah diri. Hampa bukan main dari ketui mah. Main daripada tempat kotor. Ingat. Tidak? Tuhan buat tu, saluran tu. Boleh keluar kencing, boleh keluar darah,
boleh keluar ayat mazi, boleh keluar ayat mani. Satu lagi boleh keluar angin. Allah buat. Takkan nak kena buat sampai 5? Kalau buat sampai 5, kacau. Dajah 2 nak sunat, duduk atas batang pisang. Tok Imam, Tok Mudin buka-buka, dia keluar macam bunga durian tu. Tak tahu hak mana satu. Allah buat satu ya. Faham? Cerita nak bagi faham. Bukan loklak nak bagi faham. Mengaji nak buat macam mana, cerita bagi faham. Baru kita sedar kita ni mai daripada tempat yang tak elok. Jangan belagak. Bila kita dah pandai bercakap, banyak duit, lupa diri. Tengok semalam kita duk kalut cari di Lailatul Qadar. Berapa ramai bangsa kita, orang Melayu kita, duk dengar artis duk menyanyi dalam pasaraya. Berimpung ramai-ramai duk berjoget. Bila kita kata buat kerja tu kerja bodoh, mereka kata ustaz-ustaz ni bajet pandai. Kita habaq benda lagu tu tak ada manfaat. Dia kata kita ni pegang kunci syurga. Nampak? Dah lah buat kerja tak bermanfaat. Ajak orang ramai. Bila ditegur, dia melentin. Mati besok, buh tudung atas kepala. Main duduk teriak-teriak, ustaz dulu baca talqin. Hang baca. Ustaz dulu doa saya nak bakah baik. Mati pun nak baik. Masa hidup orang bercakap, tengking balik. Berdendam, yang ada kuasa cara ada kuasa. Yang ada glamour cara ada glamour. Yang ada kuasa media guna cara media. Ingat apa yang dibuat oleh kita tu Allah akan hitung satu persatu. Ni Allah buat telinga kat kita. Telinga dengan mata mana hebat? Memang dua-dua hebat. Mana satu hebat? Dia macam orang lelaki dengan orang perempuan lah. Mana hebat? Sudah tu orang lelaki. Orang perempuan ni dia ada kelemahan dia. Atau dalam bahasa kampung, dia ada bodoh dia. Bukan semua. Tak lah. Mak saya pun perempuan juga. Adalah kelemahan orang perempuan tu. Pandai-pandai orang perempuan tak boleh jadi imam. Adalah sebab tu. Kalau tu imam perempuan malam ni, aku tak tahu budak tahfiz tak rokok dah. Kan? Kalau maklum tu, Allahu Akbar. Budak-budak pakai duk tengok maklum. Tak boleh. Orang perempuan tak boleh jadi imam. Tak boleh ya. Memang tak boleh. Islam tak bagi perempuan jadi imam kepada orang lelaki. Tak boleh. Nabi tak bagi. Tak usah tanya, tak bagi. Macam tak boleh makan babi dengan anjing. Banyak lagi benda yang boleh makan. Babi kat hang cari. Heran tu. Dia tahap tu je kerja lintah kat. Nampak? Kita kena faham antara mata dengan telinga mana lagi hebat? Mata ke telinga? Telinga. Telinga lagi hebat. Betul tak? Antara mata dengan telinga, Allah mulakan apa? Allah Ta'ala sebut apa kepada kita? Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Dia yang menjadikan pendengaran bagi kamu dan penglihatan bagi kamu. Allah mula dengan yang hebat dulu. Laki dengan perempuan siapa hebat? Laki ya. Hebat tak hebat orang laki ni kalau dia jadi pondan, jadi sungguh. Dengan bentuk badan dia. Ni dia buang ni, dia operate buang ni, bola golf ni dia buang. Dia buang satu tak boleh ubah suara. Kalau dia cakap kita tahun ni nak beraya, tapi itulah kita tak beli lagi tudung. Kita cadang tu nak tutup aurat lah tahun ni. Pondan sembang. Tiba-tiba member dia terpijak ibu jari kaki dia hak ada cekam tu. Agak-agak dia nak kata apa? Takkan dia nak kata, sakit. Cakap tu. Tak ada Hoi! Mesti dia bunyi macam tu punya. Suara mana boleh ubah? Allah Ta'ala buat. Tapi orang jantan, kalau dia cucuk badan dia, cucuk punggung dia, botox muka dia, operate batang hidung dia, tukar kemaluan dia, lebih elok daripada maklum hak duk ada di kampung tu. Maklum tu dengar reda tu, pipi jatuh macam radio hak lama-lama tu cabut butang. Perut berlipat-lipat. Boleh buat kipas lah. Kalau mereka sate boleh pegang kipas. Kalau sabar Asad.
Saya kena kecam lah ni. Kalau orang perempuan jadi orang jantan, jadi tak? Jadi. Pakai baju t-shirt polo tu, buat collar naik ke atas, rambut pecah sikit, lepas tu pakai banger, jalan buat kangkang tu. Tak jadi. Tuhan buat tulang punggung orang perempuan ni tak sama dengan orang jantan. Sebab dia ada sistem peranakan. Dia boleh bergerak. Orang lelaki dia boleh mengandung tapi tak boleh beranak. Dia. Saya tengok. Berapa ramai orang lelaki yang boroi 8 tahun tak beranak-beranak. Mengandung kan tu. Mengandungkan lemak-lemak yang tak bermanfaat untuk diri dia sendiri. Kalau bini boleh beranak, lelaki boleh beranak, ramailah anak dalam rumah tu. Bang, tahun ni abang pula yang lenguh pinggang lah. Tak ada giliran tu. Lelaki kita boleh mengandung tapi tak boleh beranak. Pasal apa? Mengandungkan lemak. Tak boleh buat apa. Antara orang lelaki dengan orang perempuan, mestilah orang lelaki ada kelebihan sikit daripada orang perempuan. Tapi Allah Ta'ala kata, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu bukan lelaki, bukan perempuan, tapi orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau orang perempuan tu rajin beribadat, baca Quran, buat baik, dia lagi mulia daripada orang lelaki. Faham tak? Itu dari segi kemuliaan. Dari segi fizikal, kalau lawan tumbuk, boleh kat lelaki ke kat perempuan? Lelaki. Lepas tu Tuhan tak bagi misai kat orang perempuan. Padan dah tak ada misai pun cengeng nak mampus dah. Cakap dengan mulut ya, abang balik. Ada seorang orang tua tu duduk masjid, dia kata, saya Ustaz Hati nak balik awak, bini akan cek handphone saya, lepas tu dia tanya awak lewat 15 minit, abang duduk dengan saya, takat gambar saya. Baik, boleh ke Ustaz? Boleh. Takat gambar saya, hantar. Ni duduk dengan Ustaz ni. Bini kata, tak apa, duduk dengan Ustaz tak apa. Boy, tak padan, misai tak ada, janggut tak ada, cengeng. Tu yang mereka tulis kat Facebook tu, baru tahu maksud SYG tu apa. Pakat belilah nombor plate SYG. Ingat sayang-sayang. Rupanya singa yang garang. Allah bagi orang perempuan ni mulut ya. Dengan mulut dia boleh ubah rumah tangga dia. Betul tak? Kita tak buat anak pun, beletak. Popek-popek. Sekali cakap pedas ya. Sekali dengan lelaki kena. Mak kita cakap pun sedap, bini kita cakap pun sedap. Tu orang perempuan, Tuhan bagi kat dia kekuatan di mulut saja. Kalau tangan dia kuat, mampus. Berapa ramai lebam je mata. Tok Imam mai lebam je mata. Awak, aku tadi aku pergi bazar Ramadan, bini aku kata kat aku, belilah apa-apa pun. Aku belilah apa-apa. Balik-balik dia tanya, awak beli yang ni? Tadi kata beli apa-apa. Yalah apa-apa pun, awak beli yang ni. Lepas tu dia tumbuk aku sekali. Cengeng, lebam je mata. Baiklah orang perempuan tu dia tak ada kekuatan dari segi tenaga, dia hanya ada kekuatan mulut. Tapi mereka lah yang banyak bantu kita dalam hidup kita ni. Betul tak? Mak kita lah orang yang paling banyak jasa pada kita. Mak kita lah orang yang paling susah ketika mengandung dan melahirkan kita. Tengah-tengah malam, saya balik baru ni pukul 1 sampai rumah. Anak saya jaga dalam pukul 2. Dia kata, abah kerja sekolah tak siap lagi. Hang tengah malam hang boleh jaga. Hang abang kerja sekolah. Bangkit buka, ada sungguh. Ada sungguh. Ada je 2 tu. Dia kata, ada abah. Buka-buka. Yang mak dia duduk kejut kata, bang, bangkit lah tengok Ustaz. Bangkit tengok Ustaz. Saya ni jenis suami sabar tau. Walaupun letih, penat balik apa semua. Bila bini suruh, saya sabar tau. Saya boleh lena. Sebab sabar. Hang tepuk bila banyak mana pun, aku tak bangkit dah. Dan mengantuk, tak peduli dah. Sabar. Itulah orang lelaki. Kesabaran dia tinggi. Orang perempuan tak sabar. Tu yang bangkit, pergi buka beg. Tulis juga dengan anak. Faham tak? Kena belajar pada kami. Sabar. Kalau dua-dua sabar, mati kerah lah anak dalam rumah tu. Tengah malam lapak, pak tak bangkit, mak tak bangkit. Baik. Bila telinga kita, ayat ni panjang kalau nak tafsir. Saya tak perasan tak habis dah. 252 dah. Telinga ni lagi hebat dari mata pasal apa? Contoh saya bagi. Kalau saya duduk tang ni, saya pusing belakang.
Saya hanya nampak dinding ni saja. Dinding ni menghalang pandangan mata saya. Saya tengok atas, saya tak nampak melainkan siling ni je. Ha? Betul tak? Tapi telinga saya ni, walaupun duduk bilik lain, boleh dengar bunyi bilik lain. Duduk sini boleh dengar bunyi kat atas. Telinga ni dia lagi mahal, lagi hebat daripada mata. Kalau Tok Imam pekak, tak mau lepas-lepas jawatan juga, duk kira dia juga jadi imam. Lama dah, saya ingat. Daripada zaman Nabi Harun dia jadi imam. Lama betul. Lama. Bila pekak, tengah semayang, aircon terbakar. Menyala mihrab. Menyala kalingan mimbar. Menyala kapet. Tok Imam duk, wala antum abiduna ma a'bud. IC 02. Orang lama. Lahir zaman Jepun. Lepas tu kita main apa? Ustaz, masjid terbakar. Wala antum. Dia tak dengar. Mati Tok Imam dalam masjid, keluar surat depan sekali besok ni, imam mati ketika solat. Dia tak tulis imam tu pekak. Sebab tu orang yang pekak, dia tak boleh jadi imam. Kalau dia lajak rakaat, kita tak boleh buat apa-apa. Dah lah dia pekak, dia kaki pinggang dia kebah, bangkit-bangkit kain londeh. Orang nak habaq apa kat dia? Rokok luruh. Kau hak belakang duk tengok. Nak kata jering ke genuk. Kalau jering kulit hitam-hitam tu, kalau genuk hijau-hijau tu, ni hijau pun tak, hitam pun tak, nak buh kalau apa ni. Kacau kalau Tok Imam lagi tu. Telinga kena dengar. Telinga ni nikmat. Sebab tu bila nikmat dan telinga ni bila kenapa Tuhan buat dua telinga? Tuhan tak buat satu. Memang untuk dengar. Telinga memang Tuhan buat untuk dengar. Ada orang ada telinga tak dengar. Allah buat telinga dan Allah bagi kita dengar. Bukan hanya ada telinga. Ada hamba Allah ada telinga tapi tidak ada pendengaran. Kita Allah bagi telinga dan Allah bagi pendengaran. Kenapa Allah buat telinga kita dua dan pendengaran kita kiri kanan? Sebab Allah nak kita dengar benda yang ada di keliling. Kalau sebelah jadi tak normal tau. Tutup sebelah, kita tak tahu bunyi belah mana. Main belah mana? Belah belakang ke? Bila ada macam ni dua telinga kita ni, telinga kita macam ni, kemudian kita akan dengar bunyi belah mana. Dia boleh detect tahu mana. Kemudian Allah buat telinga ni macam piring astro ni. Kan? Capang tu, ada hak kangkang tu pada, hak jenis tak bayar bil tu. Capang pada. Ada hak besar pada. Ada orang ni telinga besar. Tok menakan saya tu di kampung, telinga dia besar. Telinga dia besar. Tok Roji Hadi seorang ni. Telinga dia besar tengok. Ni telinga. Tengok pun takut. Kalau arwah Tok Roni Aziz, jari-jari dia besar. Orang halus tapi jari-jari dia besar. Takut tengok. Kita jari halus lah. Tok Roni Aziz ni dia punya jari-jari dia besar. Tu Tuhan buat. Telinga ni belum pernah lagi orang naik motor dalam hujan sampai rumah tu dah ayak 3 kilo. Tak masuk. Allah Ta'ala buat mata kita dua, telinga dua. Telinga dengarlah benda-benda yang bermanfaat. Berapa ramai orang guna telinga yang Allah bagi untuk dengar maksiat. Tidur malam, bubuh ni, earphone, ibat dekat telinga ni, pasang macam-macam alat ni, dengar lagu dari malam sampai pagi. Kalau waktu tu malaikat rentak nyawa kita keluar, baliklah hang dengan lagu tu. Ya, telinga ni. Masih lagi duk dengar gosip-gosip, duk dengar mengumpat orang. Telinga ni. Ni. Dengarlah benda yang elok-elok, benda yang bermanfaat. Yang kedua, mata.
Mata kita sedang merakam apa sahaja benda yang kita tengok, dia akan dibentangkan di skrin besar di hari akhirat esok. Mata kita ni tengoklah yang elok, tangkap gambar yang elok-elok, pandang benda-benda yang elok, insya-Allah mata ni takkan dibakar oleh Allah di hari akhirat. Pak. Lepas tu orang tak ada mata, dia ada telinga, boleh dengar Kalau mata tak ada, telinga tak ada, berat. Orang buta, dia ada telinga, dengar. Orang yang pekak, bisu, Tuhan buat dia boleh tengok. Adil tak Tuhan? Adil lah. Dia boleh tengok dunia. Tengok kereta walau tak dengar kereta. Dia lagi teruk, orang pekak dengan bisu ni lagi teruk pada bini Pak Mat tempe. Bini Pak Mat tu dengar juga. Dia memang tak dengar. Tak dengar apa, tak bunyi apa, sunyi. Tapi Tuhan bagi dia tengok. Ada orang tak boleh lihat, tapi dia boleh dengar. Dia boleh cakap. Nampak? Syekh Hasan Hindi tu, hafizahullah. Saya pergi kelas dia waktu subuh. Dia ngajak subuh. Pagi-pagi dia akan ajak 3 kali. Lepas subuh sekali, habis 3 kitab tu, dia akan bangkit, masuk bilik dia. Yang ni tak ramai, dalam 8 orang. Kemudian habis di situ, dia akan berjalan kaki pergi sekolah, baca pula kitab dengan 2 orang. 2 orang. Mula-mula ramai, lepas tu orang bakat balik, tinggal sikit, dia buat dalam bilik khusus. Lepas tu saya pergi sambung kitab lain pula. Sekira setiap pagi, sementara nak sampai waktu duha, 5-6 kitab. Mata buta. Saya masuk pelan langkah masjid tu. Duduk diam. Pagi-pagi ada satu pakcik tu, dia suka bagi roti, biskut dengan ayak kopi. Tengah mengaji dia main tuan ayak kopi bagi. Jalan tengah-tengah. Adat orang mereka. Bagi biskut tu, dia tu. Lepas tu nak balik, dia akan bagi roti macam sandwich tu. Roti panjang macam sandwich, roti susu tu. Dia bagi 3-4 dalam plastik, dia bagi kat siapa yang hadir. Setiap hari. Tu memang adat orang sini. Kadang ada daging bagi daging, ada ayam bagi ayam, ada beras bagi beras. Kalau yang kahwin, dia tanya siapa dah kahwin, dia bagi macam-macam lagi. Tu adat orang Syria, suka menderma. Mereka suka menderma. Jadi bila habis mengaji tu, saya masuk bilik hak kecil tu, hak mengaji 8 orang 10 orang tu. Habis daripada tu, salam dengan Syekh. Dia pegang tangan saya. Dia tahu tangan orang Melayu. Dia kata apa kat saya? Pasal apa main lewat ni? Mata buta. Mata buta dia boleh tahu. Lepas tu dia pusing kat kawan saya, seorang lagi orang Arab. Syekh tu dia keturunan Rasulullah, Arab ni. Muda lagi. Syekh kata kat dia, hang pun sama, besok jangan lambat lah. Siapa pergi habaq kat dia? Dia boleh bau, kita duduk tu dia boleh tahu. Telinga dia dengar siapa masuk, siapa tak masuk. Jangan main. Kunci hak banyak tu dia boleh ambil, dia boleh tahu pintu mana nak buka. Dia pegang pintu, dia ambil kunci. Tu Tuhan bagi. Lepas tu 2 nikmat ni kena jaga. Faham? Kemudian Allah Ta'ala jadikan juga kepada kita wal afidah. Allah jadikan juga kepada kita apa dia? Hati. Dengan hati kita dapat memahami banyak perkara. Ni Allah bagi telinga, Allah bagi mata. Ashabul Kahfi daripada telinga ada. Allah Ta'ala tutup pendengaran mereka sehingga mereka boleh tidur. Kita kalau tidur pejam mata, telinga duk bunyi, duk dengar, boleh tak? Sebab tu nak tidur tutup telinga daripada tutup mata. Ambil bantai, tutup telinga, tidur. Nyamuk kalau dia main hurung kat mata ke kat telinga? Dia tahu tak kata kita tak boleh lena kat telinga? Dia tahu tu dia main kat telinga. Dia tak main kat mata. Dia main bunyi tu. Sayap dia tu. Dia ingat drone dia bunyi. Nyamuk pun bunyi. Dia punya sayap halus lah, tapi bunyi. Ashabul Kahfi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Allah Ta'ala tidurkan mereka dengan nyenyak dalam gua itu bertahun-tahun, yang lama bilangannya, yang banyak bilangannya. Kenapa? Allah tutup ala azanihim, tutup telinga mereka. Mereka tak dengar apa, tidur tak bunyi apa.
Lelak sampai 300 tahun lebih. Bukan 3 hari, 300 tahun. Lena lah dalam kuliah, celik-celik, tua lah. Lena. Lena, tua. Tua lah. Ada uban lah. Lena lah. Tapi kalau ada uban, Lena tak apalah, tak ada uban lah. Baik. Dan Allah jadikan al-afidah, jadikan hati bagi kita. Yang mana hati ini disebut oleh Allah Ta'ala al-absar itu, ataupun disebut sebagai al-afidah. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku telah sediakan neraka Jahannam itu, di dalamnya ramai di kalangan manusia dan jin yang menjadi bahan bakarannya. Manusia dan jin. Siapa golongan ni? Allah kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi mereka tak pernah faham. Nasihat-nasihat agama mereka tak faham. Hak Nabi cakap, mereka buat tak heran. Bila mati baru menyesal. Mati baru menyesal. Kita duk lengah sembahyang tarawih. Berapa ramai yang dalam kubur nak patah balik tau, mereka nak sembahyang. Kita lah ni duk sayang duit nak bulan tabung. Berapa ramai orang yang mati duk minta nak patah balik. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak balik ke dunia, ya Allah. Aku nak sedekah balik. Aku nak sedekah, aku nak jadi orang baik. Kita orang azan, kita tak main masjid. Adik-beradik kita, kawan kita yang mati, ramai mana minta nak patah balik ke dunia ni. Untuk apa? Nak semayang. Kita yang ada peluang, tak pergi masjid, tak pergi semayang. Shopping boleh, berjalan boleh, naik motor boleh, kayuh geret boleh, naik bukit Hulu ke Hilang boleh, mandi sungai berjam-jam boleh, main futsal tengah malam boleh, tengok handset mengadap 3-4 jam boleh, semayang Zuhur 5 minit tak boleh. Nak jawab apa dengan Allah? Berasa besar sangat kita ni sampai tak mampu nak sujud pada Allah Ta'ala. Allah bagi nikmat macam-macam, tiba-tiba kita apa? Kita tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Free ya Tuhan bagi. Ada kena bayar duit mata? Duit nyawa kena bayar? Kalau kena bayar, nak bayar? Tak ada duit, tak boleh bayar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau hampa nak kira nikmat yang Allah bagi kat hamba, tak boleh kira. Kan tengok, dulu duduk di rumah dengan suami, kan, kata macam-macam kat lelaki tu. Tak larat ada orang tua ni, aku kemas baju dia kenjah macam-macam. Mati orang tua tu, teriak meleleh ayak mata, jadi lembek, serupa sibuk babi kena garam. Tak tahu nak pergi mana, duduk tangan tu. Orang tua pun sama lah hak laki-laki ni pun. Masa bini hidup tu tak hargailah. Aku lemah lah bini aku tu, dia popek-popek lah. Hak ni tak kena, tak kena. Semua tak kena lah bini aku lah. Mati bini tu. Ustaz jadi imam. Abang lah jadi imam. Tak boleh. Suruh macam doa. Tak boleh pergi lah. Teriak. Ada member saya, bini mati. Teriak. Jumpa teriak. Baru ni jumpa gelak. Siapa? Nikah lain lah. Tarah tu lah hidup. Kita sedih. Kita main duduk di pondok. Ada kawan-kawan. Terhibur balik. Betul tak? Terhibur balik. Hilang masalah anak-anak. Anak menikah. Lepas tu anak cerita laki dia dadah. Oh, mak tak lah dengar lah hampa tua-tua main cerita kat aku. Hampa kalau ada masalah, jangan cerita kat mak, hampa selesai sendiri. Pesanan saya kepada anak-anak perantauan yang duduk jauh daripada mak ayah, yang nak balik beraya ni, nak balik raya ni, ingat yang duduk jauh-jauh, balik rumah jangan cerita masalah di tempat kerja kita kepada mak ayah kita yang dah tua. Mereka bukan nak dengar masalah kita. Balik berayalah dengan penuh gembira. Gembirakan mak ayah kita. Barangkali ni tahun terakhir kita dengan mereka. Tak payah duk cerita benda-benda masalah dekat mereka. Boleh? Allah kata walahum a'yunun la yubsiruna biha.
Mereka itu ada mata tapi tak melihat. Banyak dah Allah Ta'ala buat macam-macam dalam dunia ni. Tengok Fir'aun yang buat bangunan tenggelam. Mana tuan kepada piramid? Mati dah. Kering kontang dah, mayat dah. Mana orang-orang yang cuba robohkan Kaabah dulu? Tak ada dah, mati dah. Mana orang-orang yang meletakkan patung-patung dalam Kaabah? Habis dah, mati dah, tak ada dah. Tak ada dah. Mana Abu Jahal? Mana orang-orang jahat dulu? Tak ada, mati semua dah. Mana kaum Ad dan Samud? Habis, tak ada. Gunalah mata untuk melihat kebesaran Allah. Tapi ada orang yang ada mata, tidak dapat memandang kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Depa ni ada telinga tapi tak boleh dengar. Tak mau dengar. Tadi ada hati tak faham-faham orang cerita. Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am. Orang jenis ada hati tak faham, jenis ada mata tak tengok, jenis ada telinga tak mau dengar, orang nasihat apa tak mau dengar. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Binatang an'am ni binatang ternakan. Balhum adal. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Allah kata hamba dia yang ada telinga, ada mata, ada hati, tapi dia buat pekak, tak mau nak terima nasihat agama ni. Puak ni macam binatang. Allah Ta'ala sebut ulaika kal an'am balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Sebab apa Allah namakan mereka dengan an'am? Sebab an'am ni binatang yang bodoh betul. Lembu kalau kita belah, tak bagi makan, tak makan. Duk tahu tu. Kena suap. Kutik pibuh kat dia, baru dia makan. Sebab dia bodoh. Binatang yang dibelah ni, binatang dibelah ni, dia bodoh. Teruk. Maka Allah umpamakan orang yang ada telinga, ada mata, ada hati, tak boleh faham, tak boleh dengar, tak boleh terima kebenaran Islam, pekak juga. Orang kata yang ni haram, tak boleh salam lelaki dengan perempuan, tak boleh joget, tak boleh cakap mohong, kena tunai janji, duk mohong juga hari-hari. Pekak betul orang ni. Ni ulaika kal an'am, dia ni macam binatang. Tak dengar. Orang duk habaq nasihat, tak dengar. Ulama nasihat, semua tak dengar. Orang cakap, dia kata kita tunggang agama. Padahal dia langgar agama. Tunggang lagi bagus daripada langgar. Sebab kita naik, kita guna agama. Memang hidup kita itu agama. Agama tu apa? Cara hidup. Cara hidup kita Islam. Sebab tu kita pakai telekung. Masa semayang masa pergi bazar tudung pendek ke? Betul ke tak? Raya tudung pendek ke? Naik ke atas ni satu, naik ke atas ni satu. Nak tunjukkan siapa? Macam segak sangat. Muka pun putih dengan bedak je. Pagi-pagi raya putih semua. Mai pergi sebelah panas. Jadi macam cok keria. Hilang gula, nampak balik cok keria tu. Tu pun nak tunjuk aurat kat orang. Jagalah. Dah berumur macam ni, daklah makcik oi. Cara kalau umur 30 40 ni. Tak tahulah. Ni, tengah malam ni. Tengah-tengah malam nak raya esok. Ni dah tua, nak buat apa? Nak bermulut merah lagi, nak kena kata dengan ustaz. Meh mayang raya tu mulut merah, cari mampus nak kena kata dengan ustaz. Dak dah. Kalau muda lagi, lajak. Sebab tu orang muda kena jaga. Jangan lajak sangat dalam make-up ni. Sikit-sikit sudah dah agak-agak nampak normal. Ni dak. Dah jadi macam animal. Muka terlalu putih macam taper. Pi kenuri makan mi, lepas tu lap hidung jadi hitam. Taper ke tu? Dia sekerak hitam, sekerak putih. Sekerak hitam, sekerak putih. Orang boleh sedap ustaz kata korang. Dak nasihat. Mic ni derah ni. Saya cakap pelan lah. Saya try tutup mic. Saya kata dah, mic ni yang derah. Bukan suara saya. Apa duk salah saya pula. La ilaha illallah. Baik. Last sekali Allah Ta'ala kata apa? Qalilan ma tashkurun. Tak ramai, amatlah sedikit kamu bersyukur. Masa hidup ni buat macam-macam.
Bila dah tua, sakit barulah. Mata tak nampak. Tengok. Tak nampak. Tapi perempuan lalu tengok lagi. Oh, anak siapa? Oh, segor. Hai. Kalau aku jadi doktor tu, aku cucuk je mata dia tau. Aku bubuh ubat batuk kali dalam mata dia. Amboi. Tadi medo abang tengok kembang-kembang tu. Nampak anak darah lalu, tengok balik. Terang pula macam mata hang. Tu bukan anak Mek On tu ke? Kenal tu. Oi, kenal duk lalu ke rumah. Nampak pakcik? Tadi nampak, sekarang dah tak nampak. Telinga bila tak dengar, baru nak main mengaji. Tak dengar. Bila tak dengar, ni bahaya. Dia main dengar Isra' Mi'raj. Dia dah lah tak dengar, lepas tu dia lena pula. Ustaz tu cerita Nabi naik burak, pergi jalan apa semua, sampai Masjid Aqsa, naik ke langit. Lepas tu dia lena. Elok dia balik rumah, bini tanya, abang pergi dengar apa benda ni? Ustaz tu cerita Nabi naik burak, pergi ke langit. Lepas tu Nabi turun balik. Hak tu abang rasa doa kot. Tak tahu lah. Dah abang dengar tak? Abang dengar. Dia tak mengaku tadi dia no. Tak mengaku lah orang jantan kalau buat salah tak mengaku lah. Dah. Abang dengar. Kalau betul abang dengar, Nabi turun tak? Rasa doa duduk di atas terus lah. Itulah. Jangan lena. Tak pasal-pasal Nabi tak turun dah. Nabi turun balik. Dia cerita kat bini dia, Nabi Isra' Mi'raj, naik atas tak turun dah. Ya. Jadi, bila sedikit yang syukur, hak tu kita takut. Sayyidina Umar pernah jumpa satu orang. Dia ni duk khidmat kat mak dia. Dia kata, hebatlah kamu khidmat kat mak kamu macam ni. Anak seorang, anak 10 orang belum tentu boleh bela mak seorang. Mak seorang boleh kilik anak 10 orang. Anak pertama lat tudung belah dalam ni. Anak nombor 2 buka tudung belah ni, lat hidung belah ni pula. Anak nombor 3 ambil belah belakang, lat pula. Habis tak ada, ambil kok jubah belah dalam. Habis tak ada, ayah bagus. Ayah lat dengan baju anak lagi bagus. Mak dia takkan lat dengan baju anak. Kalau tangan dia, baju dia. Tu ya. Kalau ayah, baju anak. Kata Sayyidina Umar kat dia, hang hebat lah, boleh jaga mak hang ni. Dia jawab balik, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dia kata, tak ramai pun hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Bukan dia khidmat kat mak dia. Sambil dia tawah tu, dia duduk sebut, ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang sedikit. Ada orang doa lepas mayang, ya Allah, bagi aku miskin? Ada? Rasulullah doa? Allahumma ahyini miskinan. Ada? Ya Allah, miskinkan aku. Aku tak mau kena soal banyak di akhirat. Ya Allah, miskinkan aku. Ni buka almari baju banyak, tak tahu nak pakai apa. Tak ada baju nak pakai. Tak ada baju. Tikui kata berlambak dalam toko makan tak habis lagi, dia boleh kata tak ada. Nampak? Sayyidina Umar dengar dia doa, ya Allah, jadikan aku di kalangan orang sedikit. Jadikan aku di kalangan orang sedikit. Tanya, pasal apa? Dia kata, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Tidak ramai di kalangan umat, di kalangan umat Nabi, di kalangan hamba Allah ini yang mensyukuri nikmat Allah. Sikit ya. Sikit sangat. Jadi tanda kita bersyukur pada Allah, banyakkanlah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat ni dua. Satu mesti ikhlas, yang kedua mesti patuh syariat. Dua ni ya. Kalau tak ikhlas, patuh syariat tak jadi. Kalau patuh syariat, tidak ikhlas pun tak jadi. Mesti ada dua benda ni. Ikhlas dan patuh syariat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada hari ini. Pakat letih mengantuk belakang dah. Duk tani bentak rasa apa. Ekor bentak rasa apa. Hangat pandai dia buat. Suruh Ustaz berhenti awal. Lawa. Masya Allah dewan ni rasa macam duduk di Istanbul lah tengok lampu dia kan. Ni lampu Istanbul ni, tapi beli dalam Shopee dah ni. Morocco. Ya ke? Istanbul pun macam ni juga. Beli dalam Shopee dah ni. Lawa-lawa. Alhamdulillah dewan kuliah selesa. Moga Allah Ta'ala sudahkan umur kita di tempat yang selesa ni. Moga kita mati di sinilah. Matilah kebaikan, mati tengah mengaji, mati tengah semayang, mati tengah zikir. InsyaAllah. Mudah-mudahan banyakkan doa di hujung-hujung Ramadan ni.
Apa doa kita nak doa? Minta dua ya. Minta syurga, minta jauh neraka. Hak tu ya. Minta syurga, minta jauh daripada neraka. Ni ulang tu ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tambah sikit lagi doa Nabi ajar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni nak cari Lailatul Qadar. Kemarin ada seorang tanya saya, dia kata nak berhenti dah ni. Lah. Ada seorang tanya saya, dia tahu ustaz, Lailatul Qadar ke semalam? Saya kata awak. Sebab tengok mendung. Dah kalau Lailatul Qadar hang nak buat apa? Kalau Lailatul Qadar ustaz, saya tak mau pergi tarawih dah, pasal dah dapat dah semalam. Oh pula dah. Carilah Lailatul Qadar sampai malam yang terakhir. Nah. Panjang umur kita raya, tak panjang umur raya di akhirat. Nah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حنان يا منان يا ذا جود والإحسان ثبت قلوبنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران واجعلنا من عتقاء شهر رمضان والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.